Mu'tazilah ni pula, dia muncul secara jelas terangnya. Mereka ni muncul di zaman penterjemahan kitab-kitab Greek, Yunan ke dalam bahasa Arab. Bila di zaman tersebut, kurun kedua, kurun ketiga hijrah, banyaknya penterjemahan. Bahkan di penghujung di awal kurun kedua, banyaknya penterjemahan kitab-kitab Yunan dan Greek ke dalam bahasa Arab memberi kesan. Kerana Greek kita tahu terkenal dengan falsafahnya. Yunan dan Greek terkenal dengan falsafah. Jadi mereka sehingga membicarakan isu-isu ketuhanan pun menggunakan teori-teori falsafah. Mereka tak berasaskan nas. Sedangkan Islam mengajar kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala melalui nas, bukan akal semata-mata. Akal adalah sandaran, pergantungan adalah nas. Kita bergantung penuh kepada nas. Nas kata apa? Walaupun akal tak boleh terima, akal kita yang bodoh. Bukan nas. Nas Al-Quran dan Sunnah suci daripada sebarang kekurangan, sebarang ketidaksempurnaan, suci. Sempurna. Cuma akal kita yang tak cerdik, akal kita yang tak mampu sampai kepada peringkat yang seterusnya. Aduh, ni siapa pula ni? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, itu apabila kitab-kitab ni diterjemahkan, maka mulalah orang berbicara tentang isu ketuhanan menggunakan akal. Maka wujudlah beberapa kelompok pada ketika itu dan beberapa tokoh pada ketika itu, antara yang terkenal Wasil ibn Atha dan juga Amr ibn Ubaid. Yang mana Wasil ibn Atha ni anak murid kepada tokoh imam besar Ahlu Sunnah, Al-Hasanul Basri. Nak dengar Hasan Basri kan? Hasan Basri ni orang kita duk kaitkan dengan apa dia? Rabi'atul Adawiyah ha? Cerita karut tu, takkan tokoh imam besar dia kira mengorak perempuan lah. Apa boleh buat cerita pasal Al-Hasanul Basri dia kira pergi mengorak, pergi duk ligan ataupun kejar Rabi'atul Adawiyah tu sampai Rabi'atul dia korek mata bagi dekat dia. Ini semua cerita-cerita palsu yang dikongsi dalam masyarakat kita pada hari ini. Ini cerita bohong semua. Sedangkan Al-Imam Al-Hasanul Basri, seorang tokoh ulama besar, salah seorang tabi'in, murid kepada sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, salah seorang daripada murid sahabat Nabi, yang mana mendapat kuasa untuk mengajar dalam masjid. Tuan-tuan, saya kalau mengajar di Yayasan Taklim, keluar-keluar depan tu mengorak perempuan. Mula siapa ke nak panggil saya nak ambil ni? Apalah, tak masuk akal. Bukan saya lah, mudah-mudahan tak. Saya bagi contoh, nak abang kata Al-Hasanul Basri yang diceritakan. Dan kita membaca cerita tu, mengangkat Rabi'atul Adawiyah. Memang Rabi'atul Adawiyah tu ada. Kata Al-Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala, tentang dia tu ada. Memang ada, sahih cerita dia. Tapi cerita-cerita yang dikaitkan antara dia dengan Al-Hasanul Basri, itu semua pendustaan kepada Al-Imam Al-Hasanul Basri. Memang dia terkenal, Rabi'atul Adawiyah seorang yang zahidah, orang yang zuhud. Dia memang dia fokus kepada ibadat banyak. Tetapi kisah-kisah dia dengan Al-Hasanul Basri itu semua cerita-cerita palsu yang dia cipta. Okey. Jadi Al-Hasanul Basri ni dia tok guru besar. Dalam kelas dia ada anak murid, antara anak murid dia adalah Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ni pasal dia pakai banyak akal sangat, dia tinggalkan tok guru dia. Hasil dia tak bersetuju dengan beberapa pendapat dan pandangan tok guru dia dalam isu masalah mengkafirkan manusia ni. Maka dia keluar daripada kelas tok guru dia, dia buka kelas di belakang. Jadi sebab tu Al-Imam Al-Hasanul Basri keluarkan perkataan i'tazalana al-wasil. Wasil telah meninggalkan kami, keluar memisahkan diri daripada kami. Jadi perkataan Mu'tazilah tu berasal daripada perkataan i'tizal, iaitu pengasingan diri. Jadi tu dia panggil Mu'tazilah. Di mana Mu'tazilah ni prinsip mereka paling terkenal sekali adalah at-tahsin wa taqbih wal aql wal aql. Nak kata sesuatu benda itu baik dan sesuatu benda itu buruk adalah akal. Logik, Mu'tazilah logik. Jadi mereka dalam isu iman ini sama dengan Khawarij. Bahkan mereka lebih parah lagi apabila orang-orang yang melakukan kemaksiatan menurut pendapat dan akidah golongan Mu'tazilah ini, orang tersebut berada di antara dua tempat, baina manzilatain. Neraka tak masuk, syurga tak masuk. Pasal apa? Pasal apa tak masuk neraka? Sebab dalam hati dia adalah la ilaha illallah. Pasal apa tak masuk syurga? Sebab dia telah melakukan amalan yang
amalan kemaksiatan yang menyebabkan dia tak boleh masuk syurga. Jadi dia duduk tengah-tengah. Ada tengah-tengah pula antara syurga dan neraka. Ini merupakan satu akidah yang sesat. Okey. Jadi dia ada persamaan dengan golongan Khawarij, iaitu bagi mereka amalan itu merupakan syarat sah kepada iman. Maknanya kalau tak ada amalan, kurang amalan, berarti kafirlah seseorang tu. Okay, itu Mu'tazilah dengan Khawarij.